imagine dengan lock screen je, korang boleh main basketball macam ni. Korang just halalkan tangan korang je macam tu. Lepas tu juga, dia juga ada macam lock screen yang emoji ni, dia akan interact dengan kita punya gyroscope tau. Macam ni, korang tengok tu. Gila memang style. Okey korang, dekat sini siapa dia pengguna Huawei? Dekat tangan aku, ini Huawei Nova 14 Pro. Basically, dia mid-range dari Huawei. Tapi kalau korang dah mula pegang, dah mula feel, dah mula rasa, dia punya experience dia lebih macam, dia dah hampir kepada flagship. At the same time, harga dia mid-range. Dalam lebih kurang 2,000 lebih. So, dekat tangan aku dah beberapa minggu dah aku pakai kan. And aku testing, aku banyak ambil gambar. And aku nak share aku punya experience bila aku pakai Huawei Nova 14 Pro yang ni. Number one, dia punya feeling pegang dia tu. Sebab aku percaya bila kita pakai phone kan, dia punya berat dia main peranan juga tau. Sebab macam aku tak suka phone yang terlampau berat. So, untuk model yang ni kan, dia punya material dia anti fingerprint tau. Kalau korang tengok, dia macam frosted sikit. At the same time, berat dia 207 gram je. Dia tak seberat flagship. And at the same time masih maintain dia punya rasa premium dia tu. So untuk dari segi feeling dia memang, dia tak rasa lah korang macam tengah pakai phone yang low end. Walaupun dia mid range, tapi dia sangat-sangat sedap mata memandang. Dengan bila pegang pun sedap. So korang boleh tengok depan dia, screen memang sangat lawa, sangat cantik. And dia ada a curved display kalau korang tengok betul-betul. Lepas tu dari segi screen dia bersaiz 6.78 inci. At the same time, resolution dia support Full HD Plus. Dia tak sampai 4K Full HD Plus, tapi masih sangatlah sharp. And aku suka betul display dia sebab dia OLED. So everything akan nampak sangat cerah, very bright. Refresh rate pun tinggi, sesuai untuk korang layan macam multimedia, tengok YouTube ke tengok video semua. Lepas tu dari segi prosesor, untuk device Huawei ni dia pakai prosesor Kirin 8020 dengan untuk operation system pula dia bukan pakai Harmony OS, masih belum Harmony OS. Dia masih pakai EMUI dekat dalam. So apa advantage dia? Kat dalam korang masih boleh sideload Google punya app. Sebab bila korang buka Huawei App Gallery kan, bila korang search je Google, ada banyak apps Google kegemaran korang yang korang masih boleh install. So macam dekat luar sana kan, let's say kalau korang tengok phone Huawei, mesti korang ingat, oh handphone ni tak ada Google. Tapi sebenarnya ada je. Korang buka Huawei App Gallery, korang search je Google, macam-macam apps Google yang korang boleh download. Macam Gmail, YouTube, anything yang berkaitan Google masih boleh download. And korang juga boleh install Play Store lagi kat dalam. Lepas tu dari segi ROM and storage pula, dia 512GB. Korang bayangkan, untuk mid range dari Huawei, dia punya storage dia 512GB. Memang banyak betul benda yang korang boleh sumbat. Especially let's say kalau korang beli dekat orang yang suka ambil gambar, ambil video, memang sangat susah storage nak habis. Korang nak beli gadget tapi bajet belum ada lagi? Nasib baik sekarang korang boleh beli dulu, bayar kemudian dengan pay later by Grab. Lepas tu nak buat ansuran 4 bulan, 8 bulan atau 12 bulan pun boleh. Lepas tu dari segi kamera juga. Yang menarik dengan Huawei Nova 14 Pro yang ni, dekat dalam dia ada ultra chroma kamera tau. So basically it's the same kamera teknologi yang ada dekat Huawei Pura siri. So untuk kamera ultra chroma ni, apa yang korang nampak gambar tu, color dia akan di capture oleh kamera oleh Huawei ni. So what you see is what you get. So dia punya gambar dia lebih accurate even pada waktu malam juga. Lepas tu untuk main kamera dia support 50 megapiksel tau. At the same time juga dia support 12 megapiksel optical zoom. Maksudnya korang boleh zoom jauh-jauh, gambar dia tak pecah kalau korang capture menggunakan Huawei Nova 14 Pro ni. Lepas tu dia juga ada ultra wide kamera yang boleh capture angle dia 112 degree. Memang sangat luas. Untuk orang yang suka selfie, gambar yang 0.6, 0.5 tu memang sangat sesuai. At the same time kalau korang nak capture yang lebih luas, dia boleh capture gambar yang sangat luas. So korang tak payah nak pergi ke belakang sikit macam tu. Lepas tu untuk front camera pula, dia support 8 megapiksel. At the same time menggunakan front camera, korang boleh capture 0.8 times sampai ke 5 times. Maksudnya korang ambil gambar guna selfie kamera pun boleh ultra wide. And boleh zoom juga tau. Sebagai contohnya macam ni, korang tengok. Zoom in, zoom out.
Lepas tu ini pula hasil-hasil gambar and video aku ada shoot. Waktu tu aku pergi ambil gambar waktu malam dekat area KL. Korang boleh tengok dia punya portrait dia, low light, dia punya clarity pada waktu malam, dia punya zoom dia, and korang juga boleh tengok macam mana dia punya hasil video dia. But not least, untuk phone ni kan, waktu kalau korang ambil gambar, dia even dia punya preview dia pun dah sangat cantik tau. Sebab dia macam ada warna identity dia yang macam sedikit pekat. Kalau korang shoot pun nampak macam hampir kepada flagship. Walaupun phone ni mid range, aku pun dah pakai Huawei Pura 80 Ultra sebelum ni kan. And kalau nak di compare, dia tak jauh beza. Except once korang dah zoom, boleh nampak perbezaan ketara. Sebab Huawei Pura 80 Ultra tu macam dia ada telephoto lens yang boleh zoom lagi. But yang ni, let's say kalau korang budget tak sebanyak, let's say kalau korang nak beli flagship phone, ini dah lebih dari cukup. Sebab dia mid range yang jenis premium mid range, yang ada body yang sangat solid, kamera yang cukup mantap, even low light pun nampak sangatlah clear dia punya gambar dia. Okey korang, semua fungsi-fungsi lain pula macam AI retouch, let's say kalau korang nak edit buang orang dekat background belakang pun ada juga. Macam aku buat review sebelum ni, so korang tak perlu risau dah. Let's say kalau ada orang ganggu belakang korang kan, masa ambil gambar korang boleh simply padam. At the same time dia juga ada macam best photo. Kalau korang selfie dengan kawan-kawan, ada kawan korang tengah pejam mata, korang boleh guna AI untuk bukakan mata tu balik pun ada juga. So lagi satu, untuk dia punya charging dia ada support 100 watt fast charge, memang sangat laju. Lagi satu yang aku suka dengan Huawei ni, sebab dia punya lock screen dia sangatlah interaktif. Example korang tengok yang ni, dia ada macam-macam, siap korang boleh main game dia punya lock screen dia. Aku tunjuk salah satu contoh yang aku sukakan ini, yang game basketball yang ni. Imagine dengan lock screen je korang boleh main basketball macam ni. Korang just halalkan tangan korang je macam tu. So memang sangatlah interaktif. Once korang dah apply, kalau korang tekan lock screen, dia akan jadi macam tu terus. Lock, ini. Interaktif. Lepas tu juga dia juga ada macam lock screen yang emoji ni, dia akan interact dengan kita punya gyroscope tau. Macam ni korang tengok tu. Gila memang style. Okey korang, sebagai contohnya aku dekat lock screen, aku on, aku boleh buat macam ni, tengok. Dia sentiasa bergerak, memang sekejap. Rare gila Huawei. Last but not least, let's say kalau korang yang nak cuba beralih dari ekosistem Apple ke, contoh ke Android, and nak cuba pakai Huawei, mungkin korang boleh guna Huawei Nova 14 Pro ni dulu. Sebab korang akan dapat a taste of Huawei punya true flagship without sacrifice korang punya wallet. So aku dah pakai and so far aku puas hati, very solid. And now it's your turn. Let's say kalau korang nak tanya aku apa-apa, nak suruh aku buat video lagi ke, demo lagi ke, so korang boleh free untuk komen. And macam biasa, stay tuned for the next review. Macam